Hai semua, hari ni kita nak buat tak nenas gebu di dalam, rangup di luar. Okey, tak nenas Kak Zai ni jenis bila kita gigit memang cair di mulut. Okey, kurang manis Kak Zai punya. Okey, kita guna 1 buttercup 250 gram, 3 sudu susu pekat. Kalau korang nak manis, korang tambah 2 sudu besar gula custard Kak Zai guna minyak sapi 2 sudu besar, asin vanila 1 sudu kecil, pewarna kuning lemon 1 sudu kecil, telur kuning ni 1 biji. Okey, kita gaul. Kak Zai guna garam sikit dalam setengah sudu kecil garam. Korang campur dalam adunan ni and then korang gaul. Okey, yang ni kurang manis tau. Kalau korang nak manis, korang tambah gula lagi. Okey, Kak Zai memang jenis kurang manis je biskut. Okey, Kak Zai buat adunan lagi satu ni. Dalam satu lagi bekas, Kak Zai campurkan tepung. Okey, 2 sudu tepung custard, sudu besar 2 sudu besar tepung jagung. Susu ni yang Kak Zai boleh minum, so 2 sudu besar tepung susu. Okey, korang campur dalam adunan. Okey, sudu besar. Okey, kita kacau rata-rata. Dalam adunan ni kita guna 3 cawan tepung gandum. Okey, 3 cawan per 1/4 tepung gandum. Korang tengoklah, kalau 3 cawan ngam, guna je 3 cawan. Kalau rasa macam lembik, korang tambah lagi 1/4. So, Kak Zai guna 3 cawan tepung gandum bersamaan dengan 1/4 cawan. So, gaul sampai rata. Biskut tak ni memang kurang manis. Jam tak dia memang manis. So, bila kita gigit memang sedap lah. Manis daripada jam tu. Tepung kita tu memang sama rata lah rasa manis dia. Memang sedap. Korang kena try biskut tak ni. Kalau korang nak manis, korang just tambah je gula 2 sudu besar gula asin lah Okey, bila kita dah gaul-gaul macam ni, memang nampak tak cukup tepung, Kak Zai tambah lagi 1 cawan. Sebab tepung gandum ni kita kena masuk sikit-sikit. Bila kita rasa tak cukup tepung, baru kita masuk. Okey, last tu Kak Zai masak 1/4 tepung cawan tepung gandum. So, kita uli-uli macam ni. Dah nampak adunan dia okey. So, kita buat dia punya corak lah, dia punya adunan tu. Nampak? Kak Zai guna yang untuk tak nenas. Dia nampak besar gebu tau. Korang tengok anak Kak Zai dia dah siap-siap buat bulat-bulat nenas tu. So, Kak Zai buat gulung-gulung lah. Kak Zai bakar suhu 160. Awan Kak Zai 160 bersamaan dengan 20 minit korang. Memang cantik. Kita sapu kuning telur tau kat atas. Okey, kuning telur tu Kak Zai campur telur, susu dengan pewarna. So, memang dia cantik. Cantik emas lah. Korang tengok dia gebu. Lepas tu dia padat. Oh, sedap korang. Kalau korang suka resepi Kak Zai, share, like dan selamat Hari Raya. Okey, nanti komen. Siapa yang dah buat tu, korang komen kat bawah Okey, dia dapat dalam setengah balang. Okey, bye-bye. Assalamualaikum.